Nasi putih ada? Nasi putih ada? Ada. Daging apa kak? Daging gogi? Daging gogi. Kuah ni. Kuah campur. Berapa? 8. Okey. Okey. Assalamualaikum guys, good morning. So sambil-sambil aku tengah panaskan kereta, pagi ni pun aku nak pergi cari sarapan. Aku nak berkongsi kepada korang. Sambil-sambil aku tengah menunggu ni, aku nak exercise ringan menggunakan gyro ball ni yang korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Dia punya exercise ni simple, fleksibel dan korang boleh bawa dekat mana-mana lah. Gyro ball ni, kan? Exercise dia lebih kurang macam ni sahaja. Sangat-sangat simple. Sambil-sambil panaskan kereta, sambil-sambil orang santai-santai kan, pagi-pagi bangun tidur apa semua, kita boleh buat exercise yang macam ni. Ini salah satunya. Macam-macam jenis exercise korang boleh lakukan. Ini salah satunya yang korang boleh buat. Dapat buat ringan-ringan everyday ke, okey je. Okey. So korang boleh buat pusingan secara clockwise atau anti-clockwise. Ini tangan kanan, so kita beralih ke tangan kiri pula. Okey, kita beralih ke tangan kiri pula. Simple je exercise ni. Dan juga santai. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Tapi kebanyakan ada kawan-kawan aku yang tengok aku tengah buat ni, and then diorang pun try sekali. Rupanya dia ada rasa dekat tangan ni. Okay, kalau korang nak dapatkan gyro ball ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Gyro ball 1 minute 1 healthy hand. Tapi bergantung kepada korang lah. Sekali nak buat tu 1 minit ke apa. Kadang-kadang aku lebih juga buat, sebab aku buat relax, santai je apa semua dan sebagainya. Kalau aku rasa lenguh, then aku berhenti dan rehat seketika. Maybe esok tu aku akan buat balik, ataupun maybe hari ni petang sikit ke, kan. Anytime. Benda aku boleh simpan dalam beg. Kecil ni je. Boleh simpan dalam beg, boleh bawa ke mana-mana. Dan korang boleh buat anytime yang korang rasa perlu. Nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat beg kuning sekarang. Aku nak pergi cari sarapan jap. Lapar bang!